Lah, merajuk pula dah. Amboi, sampai tak boleh silap sikit pun. Obses sangat dengan merajuk dia tu. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya dalam podcast Yang Kuat Merajuk episod 1. Kita bersama YB Kuat Merajuk untuk membongkar kenapa kuat merajuk. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih host Lebay Dolah. Saya kenalkan diri dulu. Saya YB Kuat Merajuk. Ini adalah episod 1 podcast Yang Kuat Merajuk. Okey YB. Soalan pertama dari saya kepada YB. Kenapa kuat merajuk? Amboi, mukadimah aja pun lama sangat dah bercakap tak berhenti. Aku makan dululah. Jemput makan penonton semua. Jadi itulah jawapannya Pak Dolah. Amboi, bukan main jauh. YB mengembara, pusing jawapan YB. Saya sempat makan, pergi tandas, main Mobile Legend, tidur pun sempat tadi. Okey, kita pergi ke soalan nombor 2 YB. Betulkah YB kata YB tak obses nak jadi PM? Oh, saya memang tak obses nak jadi PM lah Pak Dolah. Sebab saya tak sampai level tu pun lagi. Bertanding timbalan pun saya kalah. Sampailah saya merajuk. Saya pun rasa macam tu lah. Saya nampak YB obses dengan dua perkara saja. Yang pertama, YB obses sungguh dengan diri YB. Sebab apa saya nampak YB obses dengan diri YB? YB buat podcast, jemput tetamu, tetamu cakap 5 minit, YB cakap berjam-jam. Macam mana Pak Dolah boleh tahu ni? Tepatlah apa yang Pak Dolah kata tu. Saya memang obses dengan diri sendiri. Saya tak pernah salah tau. Semua orang dalam dunia ni kena ikut apa yang saya kata, apa yang saya nak. Kalau tak ikut, saya merajuk, saya hentam lah. Biasalah tu. Yang kedua, YB obses dengan merajuk. Tak boleh silap sikit kira nak merajuk je. Dah orang tak undi YB. Sedarlah diri tu YB. Sudah-udahlah. Alahai Pak Dolah ni. Kutuk saya pula. Pak Dolah, jangan sampai saya letak jawatan pula dalam podcast Yang Kuat Merajuk ni. YB kata YB tak terkesan kalah pemilihan bagai. Tapi action speak louder than word lah. Dulu tak entam kerajaan, lepas kalah je terus berubah. Saya berprinsip Pak Dolah. Masa sebelum pemilihan saya tak boleh cakap sebab saya menteri. Jadi waktu tu saya simpan prinsip saya dalam poket dulu. Oh, kiranya prinsip hang ni bergantung pada jawatan lah. Ada jawatan prinsip simpan tepi, tak ada jawatan prinsip tu ada balik. Okey, faham. Tapi kalau berprinsip YB, letaklah jawatan ahli parlimen lah ni. Dok tunggu apa lagi ni YB? Oh, tak boleh Pak Dolah. Ini rakyat yang pilih saya. Saya kena berprinsip lah Pak Dolah. Tapi sebelum fasa rakyat nak undi tu, YB bertanding di situ di atas tiket parti apa dan mandat dari siapa? Bukankah mandat dari orang yang YB kata obses nak jadi PM tu? Kalau bab ni prinsip YBP letak tang mana pula dah? Lah, merajuk pula dah. Amboi, sampai tak boleh silap sikit pun. Obses sangat dengan merajuk dia tu.